Baiklah, hari ini kita akan belajar penambahan 2 digit dan 2 digit tanpa mengumpul semula. Okey, jadi soalan hari ini adalah 12 ataupun 10 2 sah tambah 13 atau 10 3 sah sama dengan. Okey, jadi hari ini kita akan menggunakan block this. Okey, block this. Okey, kita mulakan dengan 10. Okey, 2 sah iaitu 12. Okey, tambah dengan 10 dan 3 sah. Okey, jadi dalam bentuk lazimnya kita akan tulis 10 2 sah okey tambah 10 dan 3 sah. Okey, untuk menambah kita perlu mulakan okey dengan sini. Okey, 2 sah okey tambah dengan 3 sah. Okey, jadi berapa? 1 2 3 4 5. Jadi kita tulis dalam bentuk lazim 5 sah. Okey, kemudian okey, kita teruskan dengan rumah puluh. 10 tambah 10 jadi 20. Okey, 1 tambah 1 jadi 2. Okey, jadi jawapan akhirnya kita dapat 25 sah. Begitu juga dengan bentuk lazim 25 sah ataupun 25. 12 tambah